secara nasional nyo fitnah yang paling raya nyo akan terungkap dalam kurun kita nyo yang sangat membahayakan bagi akidah iman seluruh Indonesia mendung lengkap mendung direkam tentang di Aceh. Arti Ittihad menyatu dua hakikat dalam sebuah bentuk, dua buah hakikat dalam sebuah bentuk, dalam sebuah zat, dalam sebuah bentuk alam, dalam sebuah bentuk alam, dua hakikat. Yang kedua Ittihad ulul Allah dapat menjelmakan akan dirinya dalam bentuk alam, dalam bentuk alam. Cakalan nyantang alam laikon trik-trik yang halu nyo tupak le ulama tu. Bedanya orang awam hana tupak. Asal kerana penegah ilmu yang hana membolehkan hana tak doa menerima ilmu cukup tinggi ilmu punya. Handa tupak melango tu hantu. Okey. Kada ka hana umpom yang ka tinggi ilmu ni. Berhau pegah hana umpom. Padahal dia yang pegang yang pegah hana kita puo-puo yang pegah. Dia orang dengar hana dia puo-puo yang dia tengok. Banyak tengok. Inilah yang namanya fitnah. Don't fit. Fitin.